Bro, macam mana nak kumpul duit beli rumah selama 3 tahun? Okay, alright, jom kita tengok. So, firstly anda kena tahu, untuk anda membeli rumah, sekurang-kurangnya anda kena sediakan deposit untuk membeli rumah sebanyak 10 hingga 15% daripada harga rumah. Andai kata harga rumah yang anda nak beli tu adalah berharga RM250,000, jumlah deposit yang anda kena ada adalah sebanyak RM25,000 hinggalah ke RM38,000. So kita decide, jika anda nak kumpul selama 3 tahun sebanyak RM38,000, apakah yang anda kena buat? Salah satu platform untuk anda kumpul duit beli rumah adalah dengan menggunakan platform ASB Financing. Anda apply ASB Financing sebanyak RM200,000 dengan tempohnya adalah selama 40 tahun dan juga interest rate dia adalah 3.45% dan bulanan dia adalah RM768. Dan apakah yang anda akan dapat selepas 3 tahun? Jumlah terkumpul dividen anda selepas 3 tahun, anda akan dapat sebanyak RM31,000. Dan itu kalau anda tak sentuh ya. Dan jumlah surrender value selepas 3 tahun, anda akan dapat sebanyak RM7,340. Dan selepas 3 tahun tu anda terminate lah anda punya sijil ASB Financing. Dan total yang anda akan dapat, kiranya anda combine antara jumlah dividen selama 3 tahun dan juga jumlah surrender value selepas anda terminate, anda akan dapat RM38,000. Cukup tak duit RM38,000 untuk dijadikan deposit untuk membeli rumah? So ada tak yang dekat sini yang nak memiliki rumah yang pertama dan cuba berusaha untuk menyimpan? Cuba komen.